kita tubuhkan satu volunteer ataupun sukarelawan yang dikenali sebagai Iskandar Puteri Agriculturalist Community ataupun IPAC secara mudahnya, yang terdiri lebih daripada 40 sukarelawan untuk membantu menjalankan kerja-kerja berkaitan pertanian dan sebagainya di kawasan Edible Park dan menghidupkan kembali Edible Park seperti mana sebelum ini seawal tahun 2017. Perkara yang mendorong kita adalah pertamanya bila kita tengok dalam proses transisi antara penyerahan tersebut, Edible Park dah tidak terjaga dengan api dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk kita bawa komuniti untuk melaksanakan placemaking di dalam kawasan Edible Park melalui program IPAC yang telah kita laksanakan inilah. So program ni berterusan dan sebahagian tanah Edible Park itu sendiri akan diperuntukkan untuk projek-projek pertanian yang berasaskan organik dan juga agriculture daripada volunteer itu sendiri. Amnya kami dapat bersama-sama berkumpul dan meneruskan salah satu agenda kita, iaitu food security. Penghargaan kepada mereka-mereka yang terlibat kerana telah berjaya menjadikan program ini satu program yang sangat berjaya, hasil kolaborasi semua pihak berkesempatan untuk memberi peluang untuk mereka atau komuniti menimba ilmu daripada kepakaran akademik yang terlibat. Ini juga sebenarnya selari dengan visi IIB dalam membangunkan bandar Mampan pada masa hadapan, di mana elemen pertanian dalam bandar ini iaitu urban farming merupakan satu elemen yang penting dalam merancangkan dan membangunkan satu bandar mampan dan kelestarian pada masa hadapan.